Okay, bye-bye. Alright, the thinking. Oh, dia tutup macam tu Jadi sekarang ni kita dekat MWC Barcelona 2026. Jadi poin utama kita adalah jenama owner, tapi ada banyak lagi jenama lain yang mungkin kita akan tengok juga. Jom sama-sama. Wow, robot owner Robot owner dekat sebelah aku Sebelah aku nampak bila aku berdiri. Dia tak berapa tinggi kan. Dia bawah daripada bahu aku. Tapi nampak tak? Style lah Style lah. Dengan lampu biru dia. Tinggi bawah sikit. Sak. Nampak tu? Okay, kita pusing. Tengok belakang dia. Nampak tak? Belakang dia ada Alpha Plan. Okey, jadi macam inilah kedudukan robot ni dalam kadar yang agak dekat. Jadi satu phone yang aku tengah tunggu nak masuk Malaysia adalah Honor Magic V6. Okey, nampak tak? Dia punya warna merah ni, memang cantik betul finishing dia, dan kelebihan dia macam biasalah. Okey, dia memang nipis dan juga dia punya longkang tidak kelihatan. Dekat situ menampakkan handphone lipat ni memang mahal. Sini adalah uji kaji untuk phone ni kali saya ataupun tidak. Okey, kalau dapat satu video, korang boleh tengok macam mana dia tahan. Ini adalah ekosistem lah. Honor Earbuds Open, okey, ada Honor Watch 5 Ultra, ada Magic 8 series, Magic V6 yang terbaru nampak macam aku cakap, longkang dia memang dah hampir tak nampak. Okey, lepas tu adalah Magic Book Pro 14 yang latest. Okey, dan yang terakhir kat situ adalah Magic Pad 4. Adalah Honor AI Connect. Okey, jadi nak tunjukkan ekosistem lah. Okey, untuk Apple. Okey, mana satu Apple? Okey, tu dia Apple Watch dan juga iPhone. Okey, dengan MacBook pun sama juga, dan iPad dia boleh connect dengan tablet Honor dan juga handphone Honor lipat. Okay, macam mana dia nak connect? Nampak tu? Dia guna apa? Magic Ring daripada Honor. Boleh cuba lagi sekali tak? Okey, boleh. Gunting, batu, kain. Oi. Hai, main tipu. Dia main tipu Nanti itu smoke keluar. Oi, laju. Okey. Wow, genggaman. Tapi genggaman aku kuat lagi lah. Okay, menarik lah. Dia ada rangsangan pada tangan kita. Okay, jadi sekarang ni aku tengah pelik apa benda yang berada ni pasang. Okay, Astroshell Gym Power. Aku masih tak tahu. Tadi mula-mula dia letak atas meja. Aku ingatkan Apple Vision Pro sebenarnya. Puan, aku dah tahu dah ini apa. Ini benda ni tak silap dia kata untuk orang tua. Kalau katakan tak larat, dia boleh jumping, dia tolak sikit badan kau untuk melompat, memanjat. Dan untuk orang muda pun boleh juga sebenarnya. Kalau dah sakit pinggang, boleh pakai lah benda ni. Okay, menarik. Okay, ini adalah Honor robot dan dia jimba. Dia ikut aku. Nampak? Dia ikut kanan, kiri. Kita naik atas, dia ikut. Kita ke bawah, dia ikut juga. Jadi nak tengok macam ni display besar dekat belakang ni. Itu contoh lah, contoh. Nampak? Dia cek aku. Babe. Hi. Yeah, lah. No, but That's right. Okay, understand. So nampak tak? Kenapa kena pakai mic sebab kawasan sini bising? Sebenarnya pakai handphone tu pun dah boleh juga. Namun macam biasa dah. Apa benda bagi korang? Baik beli tak order robot ni? Ataupun